sakit bila bersama, dia boleh bersama tapi dia rasa sakit, dia rasa perit, dia rasa macam terbakar, dia macam tersirat kulit dia. Tu sebab kemungkinan besar disebabkan oleh kekeringan. Di mana vagina dia kering, dia perlukan lubricant, dia perlukan moisturizer, dia perlukan hormon supaya vagina dia lebih lembap. Jadi bila bersama tu kurang sakit. Tak sama dengan vaginismus yang tak boleh bersama langsung sebab dia takut teramat-amat sangat, takut terkoyak, takut pedih, takut sakit. So bila nak bersama tak boleh, otot dia automatik dia contract. So itu dengan vaginismus. So dia adalah dua entiti yang berbeza dan rawatan pun berbeza. So kalau sakit tu bila bersama teramat-amat sakit sampai you tak nak langsung bersama, rasa cuak nak bersama, bila suami nak dah berdebar dah, sudah sakitlah aku lepas ni, itu adalah yang tak normal. Sepatutnya bila bersama tak sepatutnya sakit. Sepatutnya bila bersama kita rasa seronok. So bila ada sakit je kita kena tengok kenapa sakit, macam mana nak kurangkan sakit. Sebab kita tak nak biar sampai makin lama makin sakit.